Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam sehari 2 hari sebelum buka. Okey, saya menunggu lagi beberapa jawapan daripada kawan awak ni. Jadi kepada ketua kelas tu kena alert dengan kehadiran, sebab kita kehadiran tu diambil seperti biasalah. Jadi kehadiran hari ini itu adalah untuk hari inilah. Kehadiran hari ini adalah untuk hari ini. Okey, jadi ada lagi yang ni. Okay, setakat ni baru ada 2 orang lah yang hantar tu jawapan nombor 2 dengan nombor 3 untuk PYQ . Okay, baru 3 orang. Allah, terbalik pula dah. Ni. Tak apalah, saya pusing . Okay, baru 3 orang ni.
Kamera tu siapa tu? Tutup. Apa nama ni, tolong ingatkan kawan awak tu. Amira apa? Amni Amira. Okey, baik. Sementara menunggu yang masih lagi dalam perjalanan tu, kita tengok beberapa jawapan yang dihantar dululah. Okey, sebelum tu kita baca doa dululah. Okey, baik. Sementara menunggu yang kawan-kawan awak hantar jawapan, kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Tak ingat dah tadi doanya. Amir Fakhri, boleh bacakan doa? Amir Fakhri, boleh dengar? Panggilan ketiga, Amir Fakhri. Tutup speaker kot ni Amir Fakhri ni. Okay, kalau tak ada, Hazim Shah, boleh baca doa? Saya ke tu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma attaf alaina himmataka wa syur alaina min harzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syurh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, amin. Okey, baik. Kita tengok beberapa jawapan yang dah ada yang dekat grup tu. Bukan ni. Sabar dulu. Risha. Okey. Soalan nombor 3 PYQ So okay, soalan ni dia suruh proof. Jadi bila dia sekejap, sebelum tu nampak ke tak nampak ni? Nampak saya. Okey, nampak Okay, soalan ni suruh proof. Okay, proof 1 plus tangent to theta times tangent theta adalah secant theta. Okay, jadi dia buat apa? Okay, dia guna basic punya trigo lah, iaitu tangent. Dia selesaikan yang dekat sini dululah. Dia buat satu-satu ni. So tangent to theta, dia dah tahu dah dia adalah sin over cos. So tangent to theta adalah sin to theta over cos to theta. Betul. Okay, and then yang sin tangent theta sahaja adalah sin over cos. Ini one way untuk proof. So kita ada banyak cara lagi lah sebenarnya. So saya tengok pada jawapan yang dibagilah. So kedua-duanya betul. So kita just expand. So dapatlah 2 sin square theta divided by cos 2 theta. Okay, betul. And then dia masukkan balik pada equation asal dia, expression sebelah kiri yang asal dia. So 1 plus that 1. So dia samakan penyebut. Okay, so 1 akan jadi cos 2 theta divided by cos 2 theta. So dia samakan penyebut and then jadi macam ni. Okay, cos 2 theta dikekalkan. Yang ini dia guna identity double angle. Okay, betul.
Okay, check balik yang cos 2 theta double angle punya property identity, trigonometric identity. And then okay, bila di expand nanti, okay, that one cancels out lah. Cos 2 theta tolak dengan cos 2 theta hilang, so tinggal satu je. So 1 over cos 2 theta, yang mana 1 over cos 2 theta adalah secant 2 theta. Okay, so shown. Jadi ini adalah one way to prove that statement is true. Ada lagi banyak cara lah sebenarnya, bergantung pada masing-masing punya view, macam tu lah, viewpoint. Ada yang guna double angle untuk tangent theta, ada juga boleh juga guna double angle untuk tangent 2 theta ni. Okay, satu lagi saya nak sentuh adalah dia proof daripada left hand. So daripada left hand, okay, and then dia nak show ke kanan lah, maksudnya supaya dapat right hand side. So tak kisahlah. Okay, so okay, yang ni soalan nombor 3 PYQ. Kita bincang mana yang student hantar dululah. Yang tak hantar tu kita maknanya tak ikut susunan lah ni. Okay ke? Okay, sir. Okay. Okay, so kita save dulu. Okay, yang ni saya terus pada group awak lah. Okay, lepas tu Nabil pindah. Nabil Aiman tu pindah. Okay, tak apa. So yang kedua, okay, masih lagi PYQ, soalan nombor 2. Okay, sama soalan minta proof. Okay, benda Allah ni, okay, so sin alpha plus sin beta divided by cos alpha minus cos beta. Kita nak proof dia supaya jadi cot beta minus alpha divided by 2. Okay, so yang dekat sini kita just pakai apa dipanggil lah, factor formula. So ingat balik dekat dalam kelas so saya tulis kat sini factor formula, formulae. Dia ada 4 factor formula tu, kena apa, ingat balik lah. Okay, so kalau sin tambah sin, so dia guna yang product. So the sum of the trigo is the product of the trigo. Saya tak ingat lah formula yang keberapa, tapi dia guna yang sin darab dengan cos. Okay, so tengok formula je. So yang dekat atas ni, okay, dia pakai factor formula. Okay, dia pakai factor formula atas. Okay, yang bawah dia guna factor formula yang cos minus cos. So cos minus cos maksudnya dia pakai yang ada negatif kat depan tu. Tengok balik factor formula yang ada 4 equation tu, 4 formula tu. So dia pakai factor formula. So dia nampak dekat sini boleh di cancels out. So benda ni, okay, vanishes, hilang. 2 pun hilang. Okay, so apa yang tinggal adalah cos alpha minus beta divided by 2 over sin alpha minus beta divided by 2. And then ada negatif dekat sini, jangan lupa. Dia buat ni. So yang ditinggal tu betul. Tak berapa nampak warna tu. Warna merah je lah. Okay, so ada negatif, jangan lupa kat depan tu. Okay, negatif ni. Okay, and then dia guna apa lagi? Okay, sekarang kita tengok dalam soalan asal. Okay, soalan asal dia minta show jadi cot. So dalam masa yang sama, lepas kita buat beberapa step, kita cubalah kaitkan dengan cot. So cot itu, okay, cot itu adalah dia sepupu kepada tangent. Tangent cousin lah ni. So maksudnya cot adalah 1/10
Cotangent adalah 1/10. So 1/10 adalah cos over sin. So cot adalah cos over sin. Saya dah tulis hari tu beberapa trigo asas yang awak kena ingat lah. So cos over sin. Adalah mudah lah angle dia, saya tak tulis lah. So dalam proving kita, dalam kita nak proving kita tu, dalam proof kita tu, kita kena pastikan ada cos over sin. So kita tengok. Kita dah ada dah cos over sin. So dah hampir betul lah. Cuma dalam soalan dia nak apa? Dia nak proof, dia nak dapatkan beta minus alpha. Setakat ni apa yang kita dapat buat adalah alpha minus beta. So maksudnya ada something yang kita kena adjust supaya jadi beta minus alpha. So dekat sini dia melibatkan masih lagi trigo punya basic trigo yang mana kita dah bincang dalam kelas. Macam mana kita nak, saya buat dulu macam mana kita nak samakan ataupun kita nak supaya beta minus alpha. So awak just factorkan negatif keluar. So apa yang awak dapat dekat sini, saya just tambah sikit lah step yang dia punya. So dia tulis negatif cos. Lepas tu dalam bracket tu kita keluarkan negatif tu kita keluarkan daripada angle dia sahaja, bukan daripada cos dulu. So kita keluarkan negatif. So negatif dia akan jadi beta minus alpha divided by 2. Okay. Saya ulang So yang negatif kat sini, alpha minus beta ni kita nak supaya sama dengan soalan. So kita kena factorkan negatif lah keluar sebelah dia. So kita keluarkan negatif, dia akan jadi beta minus alpha lah. Dan apabila kita expand balik, kita cuba expand balik, kita akan dapat balik benda ni. So maksudnya betul lah yang kita factor negatif tu. So dalam masa yang sama kita cuba check. And then all divided by sin, sama juga dekat bawah. Dalam soalan dia adalah beta minus alpha. So we have to factor out negative. So kita akan tinggal beta minus alpha divided by 2. So kita factor negatif juga dekat bawah ni. Negatif ni keluarkan sebelah angle dia. Jangan keluarkan belum lagi dekat luar sin tu. Nanti kita nak tengok property yang kita nak ingat balik, property apa pula yang negatif ni. Kalau sin negatif jadi apa? So sepatutnya benda ni ditulis dulu sebab dia nak kita nak pakai trigo punya property yang kita dah belajar. Baik, negatif dekat depan ni kekal. Cos of negative angle kita dah belajar dah. Cos of negative angle dia just sama dengan cos positive angle. So saya nak imbas balik. Hari tu dalam kelas kita dah bagi contoh dah. Saya kata dululah, saya pun tak ingatlah contoh macam mana. Saya kata dulu kalau awak kira cos negatif 30 degree, cuba awak kira cos positif 30. Nilai dia hanya sama sahaja. Maknanya cos of negative angle is just the cos of the positive part of the angle. So kita boleh pakai property ni. Maksudnya negatif dekat dalam ni kita boleh just buang sahaja. So beta minus alpha remains. Baik. Kalau sin dia lain. Kalau awak kira dalam kalkulator sin of negative 30, dia tak sama dengan sin 30. Dia tak sama dengan sin 30. Macam mana nak samakan dia? Awak kena letak negatif dekat depan. Gitu. So, maksudnya sin of negative angle is the negative of the sine of that angle. Negative of the sine of that positive angle. Gitu. So dekat sini, cara kita nak buang negatif dekat dalam sin, kita kena letak dekat luar negatif. Seolah-olah negatif tu dia transfer ke luar. So sebab itulah kawan awak tulis apa? Kawan awak tulis negatif. Dia terus ni. Dia terus lompat ni. Sepatutnya dia kena tulis dia kena tulis apa ni? Negatif cos beta minus alpha divided by 2 all over negative sin beta minus alpha divided by 2. Macam tu. Sepatutnya dia tulis macam tu. So dekat sini sebab itulah
dalam jawapan apa, dalam soalan dia tak ada negatif dah dekat depan, sebab negatif jumpa dengan negatif hilang. So sebab itulah dalam soalan dia tak ada dah negatif dekat chord. So barulah kita boleh conclude jawapan akhir sebagai cotangent beta minus alpha over 2. Baru sampai sini. Gitu. Okay, so nak tulis shown ke nak tulis proven ke ikutlah. Tapi yang penting sekali adalah yang kuning ni, yang saya warna kuning ni, ini sangat-sangat penting. Property ni Kalau cos of negative angle, dia sama je dengan cos of positive angle. Kalau sin of negative angle adalah the negative of the sine of that positive value of the angle tu. So itu yang sangat penting sebenarnya. Okay, so setakat ni boleh. Boleh sir. Okay, so shown. Masa kita dah tu, so saya boleh save lah. Okay, baru 2. Bismillah. Sir. Amir tu atas tak game sir? Tak ada dalam Telegram saya, tak ada ni. Saya boleh sir nak ganti Amir tapi kat saya buat tak betul ni jawapan boleh? Hantar je. Hantar je. Okey. Jangan WhatsApp Telegram. Okey. Apa lagi Okey, soalan nombor 5 dalam group masih lagi dalam group. Nombor berapa Sekejap. Nombor 3 dah, nombor 2 dah. Lepas tu nombor 5, part 1 Harap-harap semua boleh nampak lah kertas hari Okay. Soalan nombor 5 dulu Okay, part 1. Dia ada 2 lah ayat dalam tu, 2 soalan dalam satu. So kita tengok soalan yang part pertama dalam soalan nombor 5 PYQ. Okay, soalan ni dia minta apa? Ting. Kejap ada bunyi. Okay, dalam soalan ni okay, dia minta ataupun apa benda soalan, aku tengok jap. Given tangent pi over 3 adalah sec 3 and then tangent pi over 4 adalah 1. Disuruh express the first part of question 5. Okay, the question wants us to find the expression of tangent 7 pi over 12 in the form of a plus sec b. Saya rasa saya nak betulkan sikit soalan dia. Dia kata in the form of a plus sec b. Saya rasa tukar plus tu kepada minus sec b Ada typo sikit kat situ Saya tulis kat sini lah. Dalam soalan dia minta in the form of A plus set B nanti dalam awak punya jalan kerja nanti, awak akan dapat minus tu So awak tukar dalam soalan asal dia tu A minus set B. Gitu. Okay, so dekat sini kita nak guna dia punya angle ataupun trigonometric yang dia bagilah. So kita nak make use of the angles which are given. So 7 pi over 12 is just pi over 3 plus pi over 4. So betul lah dia buat ni. So maksudnya kita akan pakai double angle untuk tangent. So kita tambahkan. Okay, so diguna formula je yang apa? Tangent A plus B double angle pula. Compound angle. Okay, compound angle untuk tangent. Saya tulislah compound angle. Masih dengar ke ataupun macam mana? Dengar okey. Okey, sebelum tu sebab ada yang PM saya beberapa ni, kalau tak dapat join kuliah ni pun
tolong maklum dengan ketua kelas masing-masing, sebab saya nak kehadiran tu datang daripada ataupun nanti ketua kelas yang update kehadiran gitu. So tak perlu perlu juga PM saya, tapi utamakan PM kepada ketua kelas masing-masing. Nanti ketua kelas akan update kehadiran kan. Nanti kalau yang tak hadir tu ketua yang maklum pada saya lah sebenarnya. So siapa yang PM personal tu jangan lupa maklum juga kepada ketua kelas masing-masing. Okay, baik. So dekat sini compound angle formula untuk tangent. So kita pakai compound angle and then masukkan sahaja nilai-nilainya. So nanti kita terpaksa rationalize because we realise at this stage we have a complex. Bukan complex we have a kind of set at the denominator. So we have to rationalize. Rationalize means we multiply both numerator and denominator by its denominator punya conjugate. Okay. So kita darabkan dengan conjugate, which is 1 plus set 3. 1 plus set 3. Okay. So darab conjugate and then kita simplify. Okay, bagus. Dalam exam saya nak tekankan, step ni sangat penting sebab ada orang kadang-kadang dia terus guna calculator. Tolong jangan skip step ini. Yang step ini tolong jangan skip, yang saya buat anak panah ni. At least ada one line for the sake of simplifying things. Okay, so kena ada lah. Alhamdulillah. Okay, so dia ada. So barulah kita simplify benda tu. Simplify dapatlah negative 2 minus set 3. Okay, so we are able to express tangent 7 pi over 12 in the form of A minus set B. So in the form of A minus set B, saya tulis balik soalan dia. A minus set B, tukar minus dalam soalan, plus dalam soalan, tukar pergi minus So maksudnya dekat sini awak punya A adalah negative 2 and then awak punya B adalah 3. Gitu. Tambahlah sikit benda ni dekat dia punya sebelah pada jawapan awak yang expression tadi tu. Okay. So, habis first part untuk soalan nombor 5. Setakat ni boleh. Ada yang duduk dekat Pulau Tioman ke apa sekali. Tak apa sambil-sambil kuliah santai melihat pemandangan pantai ke apa. Bagus sebenarnya. Okay. Baik. So kita save. Okay, kita save and then kita move kepada part yang kedua. Ni dah. The second part of question 5. Mana? Tengok sekejap. Okay, question. Syamir, mana Syamir? Syamir ada kat sini tak? Syamir K1T3. Syamir K1T3 ada ke kat sini? Syamir panggilan 3. Soalan question 5 part 2 ni dia berkait dengan assignment tau. Saya tak ingat dah set yang keberapa, tetapi yang saya nak tekankan adalah perkataan hence. So kalau kita balik pada soalan asal dia, soalan nombor 5 ni. Okey, soalan nombor 5 ni kalau awak perasan dia ada dua part tu. Bahagian pertama adalah yang express tadi Soalan part yang kedua adalah hence, show. So maksudnya dalam soalan ini awak kena gunakan result sebab dia ada perkataan hence. Hence maksudnya seterusnya. Maksudnya kena selesaikan ini guna result dia dan masukkan ataupun guna untuk part yang kedua. Okey, tu kena faham tu ayat hence tu. Okey. So dalam soalan ataupun dalam saya boleh buat kat sini je lah sebab kawan awak tu dia buat tak habis. Okay, so dekat sini
Okay, tadi kita dah berjaya express tangent 7 pi over 12. Okay, in the form of apa? Negatif 2 tolak dengan sed 3 kan. So kita akan guna balik result ni. Kita nak kaitkan dengan 7 pi over 6. So dekat sini kalau kita perasan lah, dia mesti melibatkan double angle. Kalau perasan 7 pi over 12 is half of 7 pi over 6. Maksudnya 7 pi over 6 ni adalah 2 kali ganda 7 pi over 12. Sebelum tu macam mana nak tahu 2 kali ganda ke tak? Awak kena tahulah mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Yang ini confirm lebih kecil daripada yang ni. This is smaller. This is bigger. Kena tahulah sebab fraction the greater the greater the denominator, okay, the smaller the fraction. The greater. Sorry, the smaller the denominator, makin kecil sebelah bawah dia, makin kecil sebelah bawah, the greater the fraction. Gitu. Okay? So yang ni lebih besar nilai dia berbanding. So maksudnya yang ini adalah separuh daripada nilai ini. Ataupun 7 pi over 6 adalah 2 kali ganda 7 pi over 12. So dekat situ kita boleh tulis apa? Kita dapat detect 7 pi over 6, which is in that question, in the second part of that question, 7 pi over 6 is just twice of that 7 pi over 12. Apa buktinya? Awak cubalah. Oh, dapat 7 pi over 6 balik. So maksudnya dekat sini kita nak guna adalah double angle twice. So awak dengar saya sebut tadi twice, 2 kali ganda, twice of that 7 pi over 12. So maksudnya kita dah boleh kaitkan dengan soalan yang kita dah cari sebelum ni. So kita akan guna double angle yang tangent. So saya tulis double angle yang tangent tu sebelah sinilah. Siapa tu? Okay, nanti. Okay, so maksudnya kita tengok dekat sini. Oh, rupa-rupanya dia punya theta dia adalah 7 pi over 12. So 7 pi over 12 ni adalah theta. Theta yang dekat sini. Ni. 7 pi over 12. Okay, theta dekat sini, gitu. Okay, so kita guna formula double angle. So tangent, twice ataupun 2 kali tangent theta, which is 7 pi over 12, all divided by 1 minus tangent 7 pi over 12 squared. Saya buat kurungan lah sikit, nampak angle di dalam tu. Gitu. Okay. And then we realize, what do we realize? We realize that this tangent 7 pi over 12 is just what we found earlier, which is negative 2 minus sed 3. So we replace that one with negative 2 minus sed 3. So this one, we just sub balik negative 2 or minus sed 3 here, and then kita just simplify segala-galanya sahaja. Okay? And then bila kita simplify, yang ni saya buatlah ringkas step dia, negative 4 minus twice sed 3 divided by 1 minus, hati-hati sikit dekat sini, selalu kena expand hati-hati, plus 3. Dan akhir sekali kita akan dapat negative 4 minus 2 sed 3 divided by 1 minus 7 minus 6, and then minus 4 sed 3. And then we can eliminate 2. So the common factor for both numerator and denominator is just 2. So we simplify, we divide all terms by 2. So tinggal 2, tinggal 1, tinggal 2, tinggal 3. And finally, tadi dah finally balik.
Negative 2 minus 3 divided by negative 3. Apa dekat situ ah? Negative 3 minus 2 set 3, and then we just rationalize by multiplying both numerator dengan denominator by the conjugate of the one that is from the denominator. Okay, yang tu just tinggal simplify sahaja. Okay, nanti awak darab lah ni atas bawah negative 2 plus, bukan negative 2 kita darabkan dengan yang conjugate kat bawah. Okay, negative 3 plus 2 set 3 atas dan bawah. Okay, and then awak simplify sikit. So 6 minus 4 set 3 plus 3 set 3, and then minus 2 darab 3 6. All divided by 9 minus 4 times 3 12. So akhir nanti awak akan simplify dapat 1 over set 3. Okay, positif 1 over set 3. So maksudnya dekat sini benda yang lebih kurang sama dengan part 1 kita akan rationalize, cuma kena kaitkan. Maksudnya kita kena kaitkan dengan 7 pi over 12. Sebab dalam soalan tu disebut hence. Itu yang sangat mustahak sebenar-benarnya lah. Okay. So dapat nanti 1 over set 3. Okey. Setakat ni? Okey, setakat ni? So bila kita baca soalan tu, kita tengok dalam soalan tu, mula-mula awak tengok dalam soalan ada berapa soalan dalam soalan tu. Tengok. Lepas tu ada tak dia guna perkataan hence? Kalau ada perkataan hence, awak kena guna result daripada sebelum untuk jawab soalan yang second part of the same question tu. Kena guna. Kena kaitkan. Gitu. Okay? Hence tu bukan sembarangan lah. Maksudnya dia ada maksud dia. Okay. Habis untuk soalan 5 part 2. Okay, habis. Jap. So dekat sini dia suruh show 1 over set B. So B awak dekat sini adalah 3 lah. Tak ingat nak sentuh ni. 1 over set 3 tu maksudnya B awak adalah 3 lah. Sebab dia suruh show 1 over set B kan. So dekat situ awak clarify lah. B awak adalah 3. Okay. Okay. So habis soalan nombor 5. Kita tengok apa lagi jawapan yang dihantar. Okay, soalan nombor 1. Okay, sama juga dengan soalan ni. Okay, dalam satu soalan tu ada 2. So yang pertama kita just nak express in the form of r sin theta plus alpha. Okay. Okay, so apa yang kita buat, ni soalan ni lebih kurang soalan assignment lah. Dalam kelas tu kita dah bincang beberapa example. So kita akan buat equation simultaneous equation. So kita ingat balik sin compound angle untuk sin dia adalah sin cos. So sin cos. Sepatutnya apa yang dia kena teruskan dulu, dia kena tulis r sin theta plus alpha adalah r sin theta cos alpha plus r sin alpha cos theta. Kena tulislah dulu. Sebab itu adalah compound angle. Yang mana yang kita akan compare. Sebab itulah by comparison, by simple comparison kita dapat macam ni.
So kena ada dia punya flow dia. Flow. So tulis dulu ni. And then baru kita guna equation 1. So we just compare whatever from our left hand side, which is 3, with whatever that comes from our right hand side, which is r cos alpha. So that one is our first equation, which is written here. Okay. And then our second part of the question comes from our first term, our second term, which is 6, which is just r. Oops. Undur. Okay, which is just r sine alpha. So this is our second equation. Biar nampak flow dia. By comparison, kita nampak flow dia. Okay, and then we solve simultaneous equation here. So we square both sides of equation 1 and equation 2, and then we sum together. And then we have the value of r first, which is plus minus 3 set 5. And we choose the positive r only, since r is a positive number. So dekat sini, kita choose r 3 set 5. Tak nampak pula warna dia. R3 set 5. So imagine R is just a radius. So the value of R must be positive. So we don't care about the negative part of R. Even kita just imagine macam dalam satu unit circle lah. So dalam satu circle ada satu saja radius, which is positive number. Okay. And then we divide equation 2 by equation 1, so that we have tangent alpha. And from that we are able to solve for alpha lah lepas tu. So we have alpha, which is 63.43 degrees. Okay. Yes. Okay. So alpha is just the acute angle. So the acute angle is less than 90 degrees. So we just take the inverse tangent 2. Inverse tangent 2 gives you the 63.43 degrees. But you must remember, saya tak tahulah dalam soalan, saya nak refer balik soalan. Dalam soalan tu dia kata dalam degree. Okay, dia sebut so dia sebut dalam degree. So the alpha must fall ataupun mesti dalam degree from 0 up to 90 degrees. Okay, so betul lah dalam degree. So this one is correct. And then we just sub everything that we've just found into the expression that the question wants. So we have alpha 63 point something, and then we have r, which is 3 set 5. Okay, so that's our first part of the question. Hence we must use the result from the first part to solve for theta pula. So dekat situ kita tulis balik, okay, in the form of r sin theta plus alpha tadi, samakan dengan set 5. And then we simplify, and then we found that so daripada sini kita just guna step asas, which is the first one is Q. So identify quadrant. The second one is the basic angle beta. And then our third step is our actual angle, our true angle plus ASTC punya identification lah. Okay, so our third step adalah nak cari actual angle ataupun ASTC, our true angle. So dia punya basic angle dia dah kira, so dapatlah 19.47. Okay, so dekat sini seboleh-bolehnya tunjuk mengikut step itu. Maksudnya basic angle awak tulis. So our basic angle beta tu adalah sin inverse. Tulis sin inverse the modulus of 1/3. So that one is our basic angle, 19.47. Okay, 19.47 degrees. Okay.
Kuadran yang pertama dengan yang kedua lah kuadran so itu sebab sign positive is first and second quadrant. So basic angle dah ada, and then we next we find the true angle lah. So dekat sini kita akan dapat sebelum tu tengok soalan dia. Okay, soalan dia kata theta falls between 0 and 180 degrees, but we want theta plus 63.43 degrees. So the new range of the domain mestilah antara 63.43 degrees and 243.43 degrees. Okay, so kita tambah je lah, tambah 63.43, sini pun tambah 63.43, so dia jadi macam ni. So our new domain mesti antara 63.43 and 243.43. Okay, so kita kena check betul hati-hati Okay, so nanti awak kira dia punya kuadran dia ataupun jawapan dia hanyalah satu jawapan je yang falls between 63.43 dengan 243.43. Jawapan dia 97.1 So yang ni baru basic angle ni. Sebelah sini tak nampak Ni basic angle. So kita ada true angle 97.1. Yes. Okay, so our final answer theta adalah satu sahaja, iaitu 97.10. Okey. So maksudnya sebenarnya jawapan dia banyak lagi, tapi awak kena check dia punya cycle lah. Cuba awak try pusingan kedua. Kalau awak try nanti, awak akan dapati dia punya nilai theta tu out of range. Theta tu adalah out of range. So semua theta yang kita cari pusingan kedua nanti tu rejected, sebab theta yang dia nak hanyalah antara 63.4 hingga 243.43 sahaja. So ada satu sahaja jawapan, which is 97.1 degrees. Okay, so yang ni jawapan akhir, duduk kat sini Okay, boleh. Okay, habis untuk soalan nombor 1. Okay, habis. Next. Save dulu. Line tak berapa comel juga ni tempat saya ni. Okey, dah. Okey, kita tengok lagi satu, mungkin soalan terakhir. Nanti yang tak hantar lagi tu, tolong hantar jawapan dekat grup. Nanti saya cuba semak, lepas tu saya post dekat grup lah. Okey. Baik, soalan nombor 4A. Sebelum tu, ni 4B ni. Soalan 4A express. Empat A. Okey, Arif ada dia hantar saya. Saya tengok dekat ni kejap. Okey, sebab gambar dia terbalik tu. Sekejap saya tengok yang Arif 4A dulu. Yang ni 4B kita simpan sekejap. So pusing dulu. Okey.
Okay, 4A express, so samalah. So dekat sini kita akan pakai compound angle. So R sin theta minus alpha. So kita pakai sin cos. Tengok dia buat ni, maksudnya flownya betul. And then by simple comparison kita dapat two equation macam tadi. Dan R awak sepatutnya awak tulis dulu plus minus sec 13. Dan awak pilih, rupa-rupanya R tu kita nak positif, kita akan pilih R adalah sec 13. Okay, so semua step ini betul macam tadi. Dan saya nak tekankan yang R ni setiap kali awak jumpa R square, maknanya quadratic equation, kalau dalam kes kita sekarang ni, dia sebenarnya dalam PSPM awak kena tulis dulu yang kalau macam ni plus minus, kena tulis dulu dua jawapan tu. Baru kita buat keputusan, kemudian kita nak reject ke, kita nak pilih mana yang jawapan akhir sekali. Dalam PSPM kalau awak tak tulis plus minus tu, maksudnya dia akan penalty markah. Maksudnya mungkin tolak 1 markah, mungkin tolak 2 markah. Tu bahaya tu. Okay, so kita berlatih setiap kali kuadratik kita nampak persamaan kuadratik, kalau macam kita sekarang ni ada 2 jawapan, tulis dua-dua. Baru kita pilih mana yang sepatutnya. Sebab tu saya biasa buat triple dot. Triple dot tu maksudnya selepas kita berfikir, so R adalah positif, so kita mesti pilih sec 13 macam tu. Okay, baik. And then our alpha, kita akan divide second equation by the first equation. So kita akan dapat 2/3. So inverse tangent 2/3, kita akan dapat alpha lah, which is 0.5880. Kalau dalam calculator tu saya rasa ada 0, sebab kita biasanya tulis at least 4 significant figures. Okay, so accepted lah setakat ni. Okay, so kita pun dapat express in the form of R sin theta minus alpha. So gantikan balik lah, so betul jawapan dia. Itu adalah first part of question for part A. Kita save. And then pergi pada 4B. Okay, kita dapat tadi expression kita daripada part A, and then kita nak cari maximum values. Okay, cepatnya buat ni, jangan cepat sangat, kita buat sikit substitution lah. Maximum values apabila sin. So kita kena cerita sikit tu. So maksudnya kita kena buat apa? Maximum values apabila sin theta minus 0.588 tu sama dengan 1. So kita buat substitution sikit lah. Sec 13 times dengan 1. Baru dapat jawapan sec 13 tu. Okay, so maximum values occurs. Okay, maximum value occurs when sin benda Allah semua tu sama dengan 1. So benda ni bila samakan dengan 1, maksudnya sec 13 times 1 dapatlah sec 13. Okay, so kita jangan skip step untuk substitution. Okay, likewise sama juga kalau minimum. So minimum kita akan buat step dia, sin theta minus 0.588 tu sama dengan negatif 1. So dekat sini kita tambah step dia. So minimum berlaku apabila sin theta minus 0.588 equals to negative 1. So dia punya tambahan step dia adalah sec 13 times dengan negative 1. Baru dapat negative sec 13 tu. Okay, baik. Lepas tu dia suruh solve. Saya baca sekejap soalan dia. Okay, soalan B. Okay, solve. So bila solve, kita just guna step yang biasa, Q bar lah. Okay, yang ni pun saya tak check detail lah. Kalau step awak betul, Q bar tu check dia punya dia punya quadrant, basic angle, lepas tu dia punya true angle, and then akhir sekali awak akan dapat 2 sahaja jawapan within the range of the new domain, iaitu betul ke tu? Satu macam lari sikit jawapan dia. Salah, selari 30 darjah. Saya rasa lari jawapan dia ni. Saya check balik di mana silapnya. Okay, basic angle dia.
Basic Jangan kita apa? Tercuai. Ingat dalam soalan saya tulis balik dalam soalan dia ada cert 13, lepas tu sign whatever dalam tu, and then cert 13 besar tu. Cert 13 besar tu adalah cert 13 law of indices. Cert 13 cert 2. Cert 13 cert 2. Tapi awak tak buat cert 2. So jadi salah. Sebab itulah kita kena hati-hati. So dia akan jadi sebenarnya bila kita potong tu dia akan jadi 1 over cert 2. So kena hati-hati. Bukan 1 over 2. Okay? Jadi dah salah dah. Bila dah salah dah, saya tak perlu check lah. Maksudnya baguslah lagi cepat kita habis bincang ni. Tak, maksudnya kita kena alert lah dengan tu. So 1 over cert 2. Sekejap sir. Ya. 1 over cert 2. Ya, 1 over cert 2. Bukan 1 over 2 1 over, sebab awak tengok dalam soalan asal dia. Okay, saya tulis kat tepi ni. Dalam soalan asal dia kata, nampak tak cert besar tu? Cert besar, lepas tu 13/2 dekat dalam. Oh, okey. By law of indices, kita boleh pisahkan dia by squaring each of the term dekat atas dengan bawah dia. Macam tu. By apa ni? Taking square root each of the term, bukan square root dekat atas je. Okay, so dekat sini sepatutnya basic angle dia bukan 30, tetapi I think pi over 6 kot. Pi over 6 tu dalam degree you kira sendirilah. Saya kira dalam pi over 6. Sekejap. Pi over 6 tu bukan 30 ke? Betul lah dikira ni kan? Betul lah dikira pi over 6 tu adalah 30 Cuma silap dekat atas tu Syah. Cara kita nak tulis 1 over 2 tu sebenarnya 1 over cert 2. Gitu. Is it pi over 6 or pi over 4? I think pi over 4 lah dekat situ tu. Syah, tu balik dekat sini 30 ni, kalau 30 tu adalah pi over 6 dalam kalkulator awak tu. Ni adalah pi over 6 Tetapi sepatutnya dia adalah pi over 4. 1 over cert 2 pi over 4, 45 degrees So memang salah dekat sini. 45 degrees sepatutnya. So kalau dia kira balik, shift sign 1 over cert 2 adalah 45 degrees. So salah. Bukan pi over 6 tetapi pi over 4. Okay, so kena betulkan balik. Sini pun 45 degrees. Okay, so nanti bila awak nak cari dia punya true angle, awak kena tambah dengan 45 degrees. Okay, so jawapan akhir nanti saya tulis dekat sini. Bila you dah kira dengan betul, yang pertama adalah 78.69 degrees dan yang kedua adalah 135 degrees. Tu kena check balik Saya buat 0.0 lah sebab sini kita biasa menulis at least 4 significant figures. 78.69 dengan 135.0 degrees. Okay, nanti awak cuba check balik. Okay, habis untuk ni. So yang lain tu basic, cuba boleh tu balik, confirm balik. Kita nak rehat sekejap sebelum kita masuk dah chapter last kali, iaitu chapter 10. Okay, so setakat ini kita dah habis bincang soalan 1 dah, soalan 2 pun dah, 3 dah, soalan 4 pun dah dan 5 pun dah. So yang 13C untuk tutorial Tutoripedia, yang bahagian tutorial tu siapa tadi yang tu kita belum lagi lah. Nanti hantar jawapan. Nik Noradani F2T1
Soalan 13C tutorial. Tu awak send jawapan dekat group, nanti saya akan check, saya boleh post balik dekat group awak lah nanti. Okay? So kita rehat sekejap sebelum kita masuk chapter 10. Kita take 10 minit lama sangat. Kita take 6 minutes Kita jumpa nanti. Sir, Ya? chapter 10 ni masuk PHPM ke, sir? Masuk. Oh, masuk. Ada 6 topik. Ada 6 topik masuk exam. Baik. Okay, kita jumpa 6 minit nanti. Okay, sementara berehat tu saya nak sentuh lah sebab dia ada send juga jawapan dia. So kita nak tengok soalan last 13C. Okay, kita nak solve secant x plus 30 degree sama dengan 2. So dia kata x mestilah antara negatif 180 dengan 180. So dekat sini kita guna sin, kita guna 1 over cos. So tukar dulu. So secant x plus 30 adalah 1 over cos x plus 30. So cos x plus 30 adalah 1 over 2. Okay, so betul. And then kita recreate our new domain untuk x plus 30. Okay, dia akan fall between negative 150 and 210. So betul. Yang kita kena pastikan jawapan akhir kita tu ataupun dia punya basic angle berada di dalam inilah. Okay. Okay, and then cos adalah 1 over 30, so 60. Ni cara nak tulis
sebenarnya okay, mula-mula step dia adalah Q, okay, quadrant. So kawan awak dah lukis, so dah betul lah. So beta label sikit lah. So beta adalah basic angle dia. Yang kedua adalah kita nak kira basic angle. Basic angle tu memanglah dapat 60 tu. 60 tu dapat daripada shift cos kan. So cara kita nak tulis tu, untuk more proper lah, kita tulis shift cos ataupun cos inverse 1/2, which is 60 lah. Gitu. Nampak lebih proper lah. Lebih systematic lah macam tu Okay. Lepas yang tiga adalah true angle. Yang step dia buat ni semua ni adalah step yang ketiga lah. So our true angle ataupun our actual angle, STC, adalah yang so kita ada first quadrant and fourth quadrant. Okay. So we go counterclockwise. Since the angle also includes the negative part. Okay. So we go clockwise also. So maksudnya kita akan pergi ke sini dan kita akan juga pergi ke situ. So, sebab itulah jawapan untuk negative part pun ada dalam solution akhir. So x plus 30 adalah 60. So ini adalah first quadrant. So x awak adalah 30 degrees. So betul, our first solution x. And then our second solution adalah apabila kita pergi ke clockwise, maksudnya ke bawah. Bila ke bawah, angle negatif. So negative 60 degrees. Okay. Kenapa kita tak pergi daripada sini ke sini? Boleh je buat, tetapi nanti dia akan berada di luar range ataupun di luar yang kita buat domain baru ni. Dia akan lebih. Kalau awak tak percaya, awak buatlah. Kalau nak buat macam tu, 360 tolak dengan 60. So you'll have 300 degrees. So 300 degrees is, of course, obviously outside the new domain that we've just created. So dia di luar. So 300 luar. So sebab tu kita tak boleh pergi counterclockwise macam ni sampai ke fourth quadrant, walaupun jawapan tu pun sebenarnya adalah satu jawapannya. Tetapi sebab dia berada di luar kawasan, so kita tak boleh terima dia sebagai part of our Sir, tak dengar sir. Dah nak habis dah, baru tersedar. Tak apa, saya rekod, nanti awak dengar balik yang recording lah. Nanti saya share lah dia punya link YouTube tu. Okay, so saya pura-pura awak dengar lah daripada awal tadi. Okay, so sebab tu kita kena reject 300, sebab dia adalah di luar new domain. Sebab kita nak antara negatif 150 hingga 210 sahaja. Okay, so dia di luar. So jawapan akhir ada dua sahaja, iaitu negative 90 degrees and 30. Dua sahaja yang merah ni. So ni dengan ni. Okay. So kita dah habis untuk example 13C. Okay, sekarang kita nak masuk dalam chapter 10. Okay, chapter 10. Okay, chapter 10 dia berkait rapat dengan chapter 9. So dia masih lagi di bawah differentiation. Kalau dekat sekolah dulu dia dalam satu chapter yang sama, tetapi dekat sini dia dah pisahkan. Dulu awak belajar dalam satu chapter je, iaitu pembezaan, semua diletak dalam satu topik. Tapi dekat ni dia pecahkan, sebab dia lagi deep lah sebenarnya. Chapter 10 dia masih lagi bawah field of differentiation. Dia tak lari daripada differentiation. Okay, boleh ke teruskan ni?
Okay, boleh nampak skrin tu boleh nampak. Takut nanti shock sendiri tak nampak skrin sebenarnya. Bila habis pukul 11 nanti semua hilang. Okay, so chapter 10 ada 2 subtopik. Satu, extremum problems. Yang ni yang paling penting. Okay, paling penting lah. Satu lagi dia adalah rate of change. Tapi jangan bimbang sebab kedua-duanya awak dah belajar di sekolah dan sepatutnya dah belajar di sekolah lah. So kalau siapa yang dah master dekat sekolah tu, ini dia kacang hijau lah bagi dia. Sebab ada sikit sahaja benda-benda yang baru. Okay? Mungkin awak tak pernah dengar istilah point of inflection. Itu je lah kot saya rasa benda yang baru. Yang rate of change tu benda yang dah di sekolah. Okay, so saya boleh kata 95% adalah benda lama. SPM punya things. So sepatutnya dia tak jadi masalah untuk di matrix. Okay, baik, so balik pada mind map. Saya ada saya nak cerita sikit lah. Kita akan bincang mana untuk hari ni. Okay, so kita masuk pada 9.1 extremum problems. Extremum tu bila disebut extremum, maksudnya dia boleh jadi maksimum, dia boleh jadi minimum. So nama general dia adalah extremum. So kalau soalan tanya find the extremum points, so maksudnya awak dah tahu dah kena cari apa. Kena cari minimum, kena cari maksimum. Kalau ada lah, kalau tak ada carilah mana-mana yang ada. Yang penting dua-dua tu kena cuba cari. Okay, baik, itu adalah extremum. Okay, so apa yang kita nak tengok hari ni adalah kita nak kenal apa yang dikatakan sebagai critical point. Okay, situasi apakah yang dipanggil sebagai critical point ada, dan apa yang dikatakan non-critical point. Okay, so kita nak cover hari ni lah benda tu. Dan apabila saya nak cerita mind map dulu apabila kita dah tahu macam mana kita nak cari critical point, mesti kita berminat nak tahu pula critical point tu maksimum ke, minimum ke, ataupun point of inflection. Nanti kita detailkan point of inflection tu apa. Maksudnya apabila kita dah tahu, oh saya dah ada dah critical point, so saya nak tahulah critical point saya tu adakah dia minimum atau maksimum ataupun point of inflection. So kita kena test. Kita kena guna test, kena buktikan, oh rupanya dia adalah minimum, oh rupanya dia adalah maksimum, oh rupanya dia adalah point of inflection. Yang tu yang kita akan pergi selepas kita kenal ataupun setelah kita dapat cari critical point. Kita nak tahulah critical point kita tu adakah dia minimum, maksimum ataupun point of inflection, ataupun adakah dia bukan stationary point. Maksudnya dia masih lagi critical point tetapi dia bukan kategori stationary point. Okay, saya ulang daripada atas. Apabila kita dah kenal apakah itu critical point, okay, kita akan cuba asingkan. Maksudnya kita akan dapati bahawa sebahagian point dia akan jatuh dalam kategori stationary point ataupun turning point. Sebahagian lagi dia tak jatuh dalam kategori stationary point, dia bukan juga turning point, tapi dia masih lagi critical point. Yang ini dia akan cenderung kepada nanti kita bincang lah. So dekat situ tu dia punya apa, ada cliff. Nanti dalam graf kita tengok contohnya. Okay, so untuk part yang ni stationary point. Okay, kalau critical point tu dia adalah stationary point, maka kita akan berminat nak tahu sama ada stationary point tu maksimum ataupun stationary point tu minimum ataupun stationary point tu adalah point of inflection. So kita akan cuba test, buktikan point kita tu, kena clarify apakah jenis ataupun kategori point yang kita dapat, yang critical point yang kita dapat tu, adakah dia maksimum, minimum ataupun point of inflection. Okay, macam mana kita nak tentukan? Ni semua di sekolah ni. Okay, macam mana kita nak tentukan point itu maksimum atau minimum point? Kebiasaannya di sekolah dulu cikgu awak ajar buat second derivative test ataupun kita buat pembezaan kali kedua.
Differentiate kali kedua. Bezakan kali kedua. Kebiasaannya. Okey? Baik. Tapi, adakah kita boleh selalu guna second derivative test? Kalau function tu susah nak differentiate kali kedua, kita seboleh-bolehnya jangan guna second derivative test, kita akan guna first derivative test. So, ada dua cara. Dua cara untuk apa? Dua cara untuk tahu sama ada titik itu minimum atau maksimum. Sama ada awak nak guna second derivative test, differentiate kali kedua, ataupun awak boleh guna first derivative test. Differentiate sekali sahaja. Kita test value. Buat seolah-olah macam table of sign. Nanti kita akan tengok detail. Okay? Baik. Itu test untuk tentukan sama ada point itu maksimum atau minimum. Untuk point of inflection, kita akan differentiate kali pertama. Ini step dia. Untuk identify point itu adalah point of inflection, mula-mula kena cari dulu point tu. Okay, macam mana nak cari? Awak differentiate kali pertama, and then awak differentiate kali kedua, and then awak let dia sama dengan kosong. Carilah nilai x. Step ketiga adalah find the value of x. Saya ulang. Step pertama, awak differentiate sekali. Jangan let sama dengan kosong dulu. Lepas awak differentiate kali pertama, awak differentiate kali kedua, and then yang kali kedua itulah awak let dia sebagai 0. And then baru awak cari nilai x. Ni kita nak detect, nak cari point of inflection. Okay? Okay. Nanti gambaran dia saya jelaskan nanti. Ini step dia dulu. And then step keempat, okay, kita nak tahu sama ada point of inflection kita tu, kita akan guna concavity test. Maknanya, apabila kita dapat point of inflection tu, kita kena buktikan dia betul-betul adalah point of inflection. Cara nak buktikan dia betul-betul adalah point of inflection, kita guna second derivative test. Okay, second derivative test. Sama, similar, tak sama sebiji. Similar dengan yang tadi, second derivative test. Kita kena buat TOS. Sedikitlah dengan test value. Dan akhirnya, step terakhir adalah bila kita dah buat test, concavity test. Nama dia adalah concavity test. Saya guna kat sini, second derivative test tu synonymous term lah. Kadang-kadang dia sebut concavity test, kadang-kadang dia sebut second derivative test. Dia synonymous term untuk point of inflection. Apabila kita buat test, and then nanti dalam table tu, dia ada the change of second derivative, the change of sign, ada perubahan sign. Maka step yang kelima, kita kena tulis apakah kita punya point of inflection yang sebenarnya. Selepas lulus test itu. Okay? Baik. So itu adalah overview apa yang kita akan explore dalam 10.1. Yang mana yang sempat kita akan bincang hari inilah, yang tak sempat kita akan sambung pada next lecture. Okay. Baik. Untuk yang first, ini yang gambaran dia, maximum point. Awak dah tahu dah, kalau maximum maksudnya graf kita itu bentuknya masam. Okay, set face. Okay, masam. Kalau minimum point maksudnya graf kita itu adalah minimum. Okay, graf kita adalah senyum. Minimum point maksudnya senyum. Kalau point of inflection maksudnya graf kita tu, dia ada perubahan concavity, perubahan kelengkungan. Maksudnya, awak ingat tak graf kalau cubic? Contoh graf cubic. Okay, graf cubic macam ni. Macam tu. Tengok, dia ada perubahan kelengkungan dalam apa? The curvature. The curvature tu berubah. Curvature berubah. Maksudnya, kalau awak berada dekat atas ni, the focal point, kalau dalam fiziknya lah, the focal point, kalau awak punya mirror tu, dia punya focal point, dia akan menuju ke atas. Dia panggil upward concavity. Dia concave upward. Dia concave macam tu, menumpu ke atas, upward. Tapi kalau awak berada di sini, terbaliklah lukisan saya tu. Okay, dia punya focal point dia berada di bawah. So maksudnya dia akan concave downward. So ada perubahan daripada concave up menjadi concave down, ataupun daripada concave down menjadi concave up. So ada concavity change. Bila ada concavity change, point of inflection tu dekat mana?
point of inflection tu dekat titik antara perubahan itu. So dekat dalam gambar ni x equal to 0 itu adalah point of inflection. So saya nak awak kenal istilah dengan gambaran dia. Oh, rupa-rupanya point of inflection tu dia melibatkan graf yang mana seperti kubik lah, dia ada concavity change daripada concave up menjadi concave down. Gini. Ataupun daripada concave, tak kisahlah daripada mana kita baca tu, dia ada perubahan concavity. Okey? Baik. Dalam note semua ada lah benda-benda tu. Okey? Okey. Terus pada yang pertama. Okey, yang saya kata tadi critical point. So awak kena kenal dulu nak cari titik maksimum minimum point of inflection, kita kena tahu dulu critical point. Apakah critical point? Critical point adalah apabila ada dua apabila kita differentiate dan kita sama first derivative dia samakan dengan 0 and then kita cari nilai x dia. Okey? Saya tulis kat sini so dalam soalan ni find the critical point. Okey, apa yang kita kena buat adalah kita kena differentiate, cari f prime. Okey, cari f prime x. Dan nanti kita akan samakan dengan 0. So kalau kita cari f prime x, dia adalah 12x squared minus 10x minus 8 plus 0, tak payah tulis lah plus 0 tu, and then kita samakan dengan 0. So kita cari nilai x dia. Macam sekolah dulu lah, awak let sama f prime sama 0, awak cari dia punya nilai x dia apa. So kita nak cari dia punya critical point dia. Okay, 12x squared minus 10x minus 8, and then kita guna calculator apa-apalah, tak kisah. So awak akan dapat dua nilai yang mana first factor daripada calculator je 0. The first x is negative 1 over 2. The second x is 4 over 3. Okay, ingat kita cari critical point. Critical point. Okay, critical point, apa yang awak kena buat adalah f prime nanti awak samakan dengan kosong, macam yang kita buat kat bawah tu. Okay, jadi awak dapat dua nilai. Ni dia panggil sebagai critical number. Dia ada istilah-istilah. Okay, saya ulang nilai x yang awak dapat ni, nama dia adalah critical number. Critical number. Saya tulis kat sini. Critical number. Soalan nak critical point kan? Point, kalau point dia mesti ada x, mesti ada y, koordinat. Tapi sekarang ni kita baru dapat x. Jadi x tu dia panggil sebagai critical number. So critical number, iaitu x sama dengan negative 1 over 2, x adalah 4 over 3. So ada dua, kita jumpalah critical numbers dia. Okay. So apa yang kita kena buat lepas tu, cari y lah, y element ataupun y, dia punya y component. Sebab dia nak point, dia nak point mesti ada x, mesti ada y. So y dia awak gantikan dalam function asal. Okay, so saya buat y, so maksudnya 4 x negative 1 over 2. So y dia ataupun f x dia gantilah dengan negative 1 over 2. Buat substitution sikit. Nak 5 negative 1 over 2 squared minus 8 negative 1 over 2 plus 20. Jangan silap masuk function. Awak kena masukkan function f dia. F tu kan nilai y. Jangan masukkan dalam f prime. F prime ini tugas dia untuk cari critical number sahaja. Jangan silap function. Okay, so bila awak tekan calculator nanti, awak akan dapat nilai y untuk the first critical number adalah 89/4. Okey, 89/4. So dah ada dah nilai y dia, x dah ada, y dah ada. Untuk second critical number kita buat benda yang sama. 4 x, apa lagi tadi? X
4/3 kan. So kita cari f of 4/3. Kita masukkan dalam formula f tadi. Minus 5, 4/3 squared minus 8 times 4/3, plus 20. Nanti awak kira awak akan dapat 268 divided by ataupun over 27. So dekat sini ada 2 points, 2 critical points. Therefore, critical points critical points adalah buat dalam bentuk koordinat. So negative 1/2, 89/4. Dan another critical point we have 4/3, 268/27. So ada 2 critical points. Okay. Okay, soalan minta cari find critical point sahaja. So kita cari je point tu. Soalan tak suruh cari ataupun find extremum point. Kalau dia tanya find extremum point, maksudnya awak kena buktikan point mana yang minimum, point mana yang maximum. So you have to upgrade the step lah. Kena guna sama ada second derivative test ataupun first derivative test. Nanti kita tengok. So soalan ni basic dulu. Okay. Baik, critical point. So yang penting kita kena faham dulu critical point tu apa. Critical point tu apabila f prime 0. Ada satu lagi nanti, f prime undefined. Nanti kita tengok yang seterusnya. Saya rasa adalah example yang kedua lepas ni. Okay. Okay, setakat ni boleh tak ingat balik yang ini semua ni yang SPM lah maksudnya. Ini daripada sekolah. Boleh ke setakat ni? Boleh, saya. Okey, baik. Example yang kedua. Ingat objektif kita sekarang ni kita nak tahu apakah yang dikatakan critical point Okey. Yang kedua, terus masuk example yang kedua ni. Okey, find the critical point. Okey, kita pun carilah f prime. Kita pun cari f prime x dan kita let dia sama dengan 0. Kita carilah f prime dia. So f prime dia apa tu? 1/2 turun ke depan, so darab dengan 12. Lepas tu x power tolak 1 jadi negatif setengah. Lepas tu 3/2 turun ke depan, darab dengan 2. Lepas tu darab lagi dengan x, power kurang 1 jadi setengah. Itu dan samakan dengan kosong. Differentiate seperti biasa. Okay. Power rule power rule. Power dia turun depan, lepas tu x dia kurang 1. Power dia kurang 1 Okay, bila awak simplify awak dapat 6. Okay, x kuasa negatif setengah boleh turun ke bawah jadi 6 over set x. Okay, minus 2 dengan 2 hilang, so 3 times set x sama dengan 0. Dan kita akan samakan dia punya denominator sebab nak cari x ni. Okay. Jangan pula awak pindah ni ke sana. Jangan pindah ke sana. Kita nak cari x sebanyak boleh x yang ada. So cara yang paling digalakkan adalah kita samakan dia punya denominator. So 6 minus, kita perkan dengan set x. Sini pun saya kena darab dengan set x. Samakan dia punya penyebut. Okay, samakan dengan penyebut. Saya tulis asal dia 1 kan sini kan, per 1 kan. So darab dengan set x atas dan bawah. So kita akan ada apa? Kita akan ada 6 minus 3. Okay, set x darab dengan set x adalah just x. So 6 minus 3x divided by all over set x lah. So sama dengan kosong. Ingat kita nak cari x Kita nak cari x. Okay. Okay, daripada sini, okay, macam mana nak cari our first case? Secara jelasnya, kalau awak eliminate set x, maknanya awak darab kiri kanan dengan set x, awak pindahlah dengan sana kan, awak dapat the first x, which is coming from 6 minus 3x equals to 0 lah. So, maksudnya x awak adalah 2. Nak guna apa?
nak guna shift solve. Tak payahlah shift solve, benda ni simple sangat. So our first x, our first critical number adalah x sama dengan 2. Okay. Okay. Ada tak critical point lain? Persoalannya, ada tak critical point lain? Okay. Kita kena ingat critical point, saya balik pada nota supaya student faham ni critical point. Kita nak tahu kan, apa itu critical point? Critical point tu, saya tak cerita lagi yang tadi atas ni, yang detail ni. Okay, awak buat f prime. Okay, f prime, lepas tu awak samakan dengan 0 kan tadi kan? So C awak tu adalah titik yang awak cari nantilah. Okay, yang tadi awak dapat apa? C awak 2. C tu adalah dia punya critical point. So C awak adalah x sama dengan 2. Tadi yang kita baru buat tadi, 2. Okay? Sebenarnya critical point datang juga dari sini. Ni ramai orang lupa, rupanya f prime awak kena cari juga f prime yang f prime tu bukan 0 tetapi f prime tu undefined. Yang kita biasa buat dekat sekolah, f prime lepas tu awak let dia jadi 0. Okay. Ini yang saya kata tambahan ilmu dekat matrik ni. Jangan lupa critical point juga datang daripada f prime undefined. Apa maksud saya f prime undefined? Okay, balik pada example 2 kita. Okay. Ingat balik f prime kita, saya tulis balik f prime. Okay, f prime. Okay, apa f prime kita tadi? Kita dah dapat dah tadi. Dalam sebutan ataupun denominator dah sama dah denominator dia 6 minus 3x divided by x. Ini f prime kita ni. Kita dah pernah buat tadi ni. Ini jawapan f prime kita Okey. Dekat sekolah awak akan let dia sama 0 kan? Awak carilah dia punya x dia. Tadi kita buat tadi tu, x dapat 2 kan? Ini baru first category untuk critical point. Okey, kita baru dapat 1. Rupa-rupanya ada lagi. Sebab function kita, awak perasan tak? Function kita, awak kena cari juga apabila f prime x undefined. Okay. Saya tulis dulu Okay. Cuba fokus pada function f prime. Okay, f prime tu, dia adalah benda ni. Okay. Cuba tengok dekat denominator dia. Oh, denominator dia ada set x. So, f prime x akan undefined apabila x dia, when x dia adalah 0. Betul tak? Cuba awak gantikan x tu dengan 0. Ni kita nak faham ni critical point. Sebab ramai student dia ingat yang f prime sama dengan 0 je. Bukan. Cuba awak gantikan x dengan 0, awak akan dapat f prime awak adalah 6. Okay. Cuba awak gantikan x0. When x0, awak akan dapat f prime 0 tu adalah 6 minus 0 over 0. 6 minus 0, 6 lah. So, 6 over 0 kan infinity. Infinity kan adalah undefined. So, maksudnya dekat sini, rupa-rupanya awak kena check juga dekat denominator. So critical number dia datang juga dari denominator yang mana x dia adalah 0. So critical number kita yang kedua adalah x sama dengan 0. So bukan ataupun tidak hanya x sama dengan 2. X sama dengan 2 is not the only critical point. Point tu maksudnya number. It's not the only one critical number. In fact, we have another critical number which is at 0. Kenapa? Sebab function f prime kita ada x dekat bawah yang menyebabkan f prime itu undefined. Okay? So dekat sini ada 2 critical number. So our critical number, okay, our critical numbers x2, which is what we normally did yang di sekolah dulu. Maksudnya awak let sama dengan kosong, cari nilai x dia, dapat 2. Tetapi dalam masa yang sama, x0 pun adalah our critical
number. So dekat sini, dekat sini yang mustahak X 0 adalah critical number. Okey, saya nak tambah step sikit dekat sini. Okey, so dekat dekat awak punya ni, saya alih ni ke bawah sikit. Ini adalah conclusion akhir kita. Okey, dekat step kita tu f prime 0, tulis f prime 0 adalah undefined. Okey, awak masukkan kosong dalam f prime, awak akan dapat undefined sebab dia akan jadi per 0, which is infinity, undefined. Dan awak kena check juga satu lagi, saya tak ingat nak sentuh. Awak kena check f of 0. Okey, cuba awak cari f of 0. F asal. Okey, f asal dia adalah 12. Saya tulis balik dekat sini, 12 x kuasa setengah tolak 2 x kuasa 3/2. Okey, cuba awak cari f of 0. Okey, saya buat kat sini 12 darab dengan 0 kuasa setengah tolak 2 darab dengan 0 kuasa 3/2. Maksudnya 0 lah. Okey, maksudnya define. Define. Nanti saya buat rumusan dia. Okey. Baik. F prime, ni saya highlight kuning, f prime of 0 undefined. F of 0 dapat nombor biasa kan, dapat 0 kan, 0 tu dipanggil defined. Okay, so x0 tu, nilai x equal to 0 tu adalah our critical number. Sebab tu saya tulis kat sini x0 pun adalah critical number sebab dia mematuhi syarat itu. Jadi untuk jadi critical number, saya balik pada mind map. Untuk jadi critical number ataupun critical point, awak kena check dua. Satu, awak kena check f prime 0 macam yang sekolah, awak cari x dia. Okey. Yang kedua, awak kena check ada tak nilai x yang menyebabkan f prime tu undefined. Awak kena check ada tak nilai x yang menyebabkan f prime tu undefined. Kalau ada, maka dia nilai yang menyebabkan undefined itu pun adalah critical number. Gitu So saya dah tulis kat sini, dah siap-siap. Nanti benda ni saya share je dekat group mind map ni sebab benda yang dalam note tu dia agak berterabur. Saya takut nanti pening. So dekat sini saya rasa kita sempat bincang ni je, tak apa. Okey. Dalam soalan ni, awak perasan tak kita buat dua kan? Satu, kita buat f prime 0. Okay, and then kita dapat our first critical number which is x2. Itu yang pertama. Dan critical number yang kedua datang daripada f yang f prime tu undefined. Kita tengok balik f prime kita differentiate dapat macam ni. Oh, dia ada nilai x dekat bawah tu. X tu tak boleh sama dengan 0 tu. Awak nampak tak cara kita nak baca? Oh, x tak boleh sama dengan 0 sebab kalau sama dengan 0 dia akan undefined. Oh, rupanya nilai x0 itulah our next critical number. Sebab itu kita check tadi f prime 0 kita dapat undefined. So f of 0 dapat 0 defined. So dia menepati kriteria yang kedua tu. So x of 0 adalah our next critical number. So we have two. In fact, we have two critical numbers here. Okay? So, dalam soalan, dia nak critical points. Balik pada soalan. Dia nak critical point. Jadi, awak kena cari dia punya y coordinate. Y component. So, kita just buat extend sikit our steps. So, 4 x2. Okay, itu pun ganti. F of 2 adalah 12. Ganti je. Cari nilai y je. Ni nak tulis dalam bentuk koordinat. So, kena ada nilai y lah kan. So, just nak tulis dia punya koordinat sahaja. So, gantikan sahaja. So, dapat nanti nilai y untuk x sama dengan 2. Which is 8 set 2. Then 4 x equals to 0. Which comes from f prime undefined, okay, that we have just proven tadi.
So f of 0 kita dah kira tadi awal-awal tadi dapat 0 So saya tulis balik step dia supaya nampak sistematik sikit. So dah harap masukkan sahaja dengan 0. So 2 times 0 to the power of 3 half, kita dapat 0. Okay. So critical points are, ada dua lah, 1, 2, 8 set 2. And then we have our next critical points, which is 0, 0. Okay. Baik. Jadi kita dah tahu dah apa critical. Saya tunjuk graf nanti Okay. Sebelum saya nak tunjuk graf ke apa, saya nak awak balik pada example 1. Okay. Example 1. Okay, example 1. Ingat example 1 ni, awak perasan tak bila kita cari f prime, okay, kita tak ada dalam bentuk pecahan kan? F prime kita dalam bentuk kuadratik je. So dapat dua critical number. Okay. So dalam example 1 ni sebenarnya kita kena check satu lagi tau. Awak faham ke maksud saya? Sebenarnya kita kena check satu lagi. Kita kena check f prime x undefined. Kita kena check. Takut-takut ada satu lagi critical number. Tapi kita tak buat. Kenapa kita tak buat f prime? Kita tak check. Sebab f prime cuba awak tengok f prime kita kira tadi. F prime kita adalah 12x square tolak 10x tolak 8 kan? F prime kita kan? F prime kita kan ni? F prime kita kan? Kenapa kita tak buat? Kita tak check yang saya kata tadi kan, ada satu jenis lagi, iaitu f prime dia kena undefined kan? Kenapa kita tak buat? Sebab dia mana ada per x kat bawah. Maksudnya f prime kita ni is defined for all values of x. Maksudnya dia define untuk semua nilai. Dia tak ada had. Maksudnya tak ada nilai x yang menyebabkan f prime itu undefined. Faham tak maksud saya? Faham tak maksud saya? Sebab tu kita tak jumpa nilai x yang kategori critical point yang f prime undefined. Sebab tu kita tak buat ni. Kita tak buat yang ini saya nak bulat ni. Kita tak buat yang ni. Sebab kita tak ada situasi yang macam example 2 tadi. Lainlah kalau kita differentiate, kita dapat per x minus 1. Oh, yang dalam ni kita hati-hati sikit. So x tak boleh sama dengan 1. Oh, x1 tu possibly it can be our next critical number. Faham ke maksud saya ni masing-masing? So apa? So, okay. Ini dari segi teorinya ni. Dan dia akan tally dengan graf. Okay, saya nak tunjuk graf sebagai our penutup lah Okay. 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 Kalau untuk yang example tu, yang tadi okay, awak ada fx sama dengan ini kan? Okay. Cuba awak guna Desmos ke apa-apa app, tak kisah. Kalau saya biasa guna Desmos dengan Wolfram Alpha je. Okay, awak guna Desmos, okay, awak cuba check graf. Okay, saya dah check graf tu, saya dapat bentuk macam ni. Type je function f asal. Awak akan dapat graf dia bentuk macam ni. Okay, bentuk macam ni. Saya nak zoom sikit lah. Okay, bentuk macam ni. Maksudnya graf awak tu dia start sini, dia pergi gini. Ni tak ada graf sini, ni tak ada. Sebelah kiri tak ada. Dia stop sampai sini. Sini sahaja dia stop. Dia tak ada dah extension lagi. Okay. So, okay. Point saya nak tunjuk tadi kan. Tadi awak ingat tadi. X0 tadi tu. Mana tadi? X0 ni. For X0 kan. Dia adalah critical point juga kan. Dekat 0, 0 kan ni. 0, 0. 0, 0 our critical point kan. Sebenarnya. Okay, daripada graf kita. Okay, graf kita. 0, 0 dekat mana? 0, 0 dekat sini. Kan? 0, 0. Itulah maksud critical point. Maksudnya dia ada
dia dekat cliff, dekat hujung. Macam awak berdiri dekat tebing. Tahu tak tebing? Ni awak ni. Dekat cliff. Okay? Dekat cliff. Bila awak dekat hujung, dekat tebing, dekat gaung. Tak yang curam ni. Dekat biasa kalau orang nak bunuh diri dekat hujung bangunan tu. Okay? Dekat cliff. Okay. Dekat situ, itulah dinamakan sebagai critical point juga. So awak kena ingat, kadang-kadang yang awak tahu maksimum. Lepas tu yang awak biasa tahu minimum kan, critical point kan. Tapi sebenarnya ada satu lagi jenis critical point yang kita bincang dalam example tu, apabila point itu berada dekat hujung. Tengok graf dia mati. Graf dia ending dekat situ. So stop, tak ada dah graf lepas tu. So dekat hujung tu F prime dia undefined. F prime, ingat balik di sekolah. F prime adalah kecerunan. Saya nak tanya awak, boleh ke kita ukur kecerunan dekat hujung, dekat cliff? Tak boleh. Dia boleh tangent. Ingat kecerunan kan tangent line. Tangent. Boleh ke kita lukis tangent line? Mungkin saya lukis dekat situ macam tu. Mungkin saya lukis macam ni. Mungkin saya lukis macam ni. Tangent line. So kita tak dapat nak lukis tangent line. Okay? Kalau curve yang cantik macam ni kita boleh lukis. Oh, kalau at this point tangent line macam tu. At this point tangent line macam ni. So we have a specific value of, a defined value of gradient. Tapi apabila melibatkan graf yang mati, yang ending dia tiba-tiba mati macam tu, kalau cliff macam ni, kita tak dapat ditentukan berapa dia punya gradient sebenar. Berapa dia punya gradient yang defined. So sebab itulah kita kata dia adalah undefined F prime. F prime yang undefined. So kita boleh sebut dia adalah critical point juga. Okay, critical point. Boleh? Okay. Example 1. Okay, example 1 kalau awak guna Desmos ataupun dalam ni dah tunjuk dah. Example 1 kita jumpa berapa tadi critical point? 2 kan? Critical point. Satu, okay, kalau awak guna Desmos dia bagi graf macam ni. Satu dekat sini, satu lagi dekat sini. So we have 2 critical point. Okay. Dan dekat sini, dekat situ tu jelas yang ini mesti titik maksimum. Sebab dia macam tu bentuknya. So dekat tengah-tengah tu mesti titik maksimum daripada graf maksimum. Dan yang sini mesti titik minimum. So dia punya critical point dia adalah a minimum point here. Dan untuk yang ni adalah maximum point. Sebab apa? Sebab dy dx dia 0. F prime dia 0. Dalam graf ini ada tak F prime dia undefined? Dalam graf ni. Ni graf dia continuous forever ni. Continuous forever. So, dalam graf ni tak ada pun F prime undefined. Semuanya defined sebab graf dia tak mati. Graf dia terus je, sambung je. So, every point in the curve has its own value of defined gradient. Dia tak ada F prime yang undefined. Semua point dalam curve tu semua defined. Sebab itulah critical point dia tak datang, kita tak buat yang F prime X undefined. Kita tak buat benda ni. Sebab dalam graf dia tak ada pun part yang mana dia ada cliff. Dia ada tebing, putus. Graf tu putus, tak ada. Graf tu continue forever. Forever. Okay. Tetapi dalam soalan ni graf dia putus. Maksudnya graf dia akan start di sini. Dia tak ada lagi graf selepas dia. Dia putus. So seolah-olah awak berdiri dekat sini secara terbalik macam tu. Awak tak boleh lukis tangent line pada graf yang putus macam tu. Maknanya dia punya slope dia punya gradient dia is undefined. Tak dapat ditentukan. Mungkin tinggi kecerunan, mungkin rendah kecerunan, mungkin zero kecerunan dia. So we never find a defined gradient at the cliff, pada tip of the curve, kat titik tu. Sebab itulah dalam case kita sekarang ni 0, 0 tu is one of the critical points. So
saya nak rumuskan dalam soalan yang kita sempat bincang hari ni. So saya harap hari ni awak dah tahu dah. Oh, critical point tu bukan hanya titik maksimum minimum, tetapi juga titik yang mana f prime dia undefined. So saya buat rumusan dekat sini. Biasa di sekolah awak akan cari ini je kan. F prime awak cari let dengan 0, so awak carilah dia punya x dia. Tetapi di matrix ni dia upgrade sikit. Sebenarnya critical point ada lagi situasi yang critical point yang mana awak kena check juga f prime undefined. Ada tak titik x yang menyebabkan f prime itu undefined? Kalau ada, maka dia boleh jadi critical point juga. Okay? So saya rasa itu sahaja. Saya nak tinggalkan example 3 sebagai college work. Okay, example 3 sebagai college work. So saya buat star CW sebab awak boleh explore sendiri. Ingat dalam soalan ni dia minta cari critical point. So jangan ingat buat f prime sama dengan 0 je. Awak kena cari juga f prime undefined. Kod ada. So awak kena buat dua tu. Satu f prime sama dengan 0, satu lagi f prime sama dengan undefined. Okay, awak kena buat dua. Okay, example 3 sebagai CW, nanti awak explore. Okay, and then yang lain, saya rasa yang lain dah boleh dah. Stationary point. Okay, so bila kita dah faham dah critical point, soalan yang seterusnya dia ni example 4 dia stationary point. So bila stationary point maksudnya minimum atau maksimum lah. Ni awak dah tahu dah ni, maksimum atau minimum. Maksudnya awak cari macam yang sekolah lah. Cari y prime, cari dy dx sama dengan kosong. Cari macam yang critical point tadi. Cari point dia. Cuma awak kena tahu nak tentukan dia maksimum minimum. Ada dua cara saya sebut tadi. Biasanya kalau di sekolah awak differentiate kali kedua. Dan awak ganti nilai x dia kan. Awak check dia punya nilai second derivative tu less than 0 ataupun greater than 0 kan. Ingat balik yang sekolah je. Lepas tu, satu lagi cara first derivative test. Awak guna TOS, yang test value. Saya tak sempat nak sentuh hari ni, tapi saya nak awak fikirkan juga example 4. Kalau dalam soalan ni, kita mudah lagi menggunakan second derivative test. So, saya nak awak jadikan dia juga sebagai CW. Guna ilmu yang awak dah belajar di sekolah dulu sahaja. Okay? Dan ada satu exercise yang ini, sama juga, tolong cari critical point. Okay? Kalau dia minta cari critical point, awak kena tengok dua situasi. F prime sama dengan 0, satu lagi F prime undefined. Kalau soalan minta cari stationary point, awak kena cari titik, kena tahu yang mana kena cari dulu critical point macam biasa. Lepas tu awak kena tahu yang mana maksimum, yang mana minimum. Tu je beza dia. Kalau nak jawab stationary point, awak kena buktikan yang mana maksimum, yang mana. Cari dulu ikut step dia macam critical point, cari x dia, critical number dia dulu, cari critical point dia dulu, and then nanti awak cuba guna second derivative test ataupun first derivative test untuk buktikan mana yang maksimum, mana yang minimum, macam yang di sekolah dulu. Okay? So saya nak stop dekat situ. Yang detailnya saya akan sambung nantilah. Cuba fikirkan yang saya tanda start CW tadi itu. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ni. So kehadiran kita ambil untuk hari ni lah. Okay, so saya rasa kita boleh stop dekat sini. Apa-apa pun untuk next lecture lah. Okay, so kehadiran jangan lupa update. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.